maksud saya kat sini, F&B, orang-orang kerja F&B ni macam ala orang-orang yang terbuang. Boleh tak macam tu? Maaf lah Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada ke episod nombor 2 Huru Hara HR Podcast ya. Ini kali pertama kita buat HR Podcast Huru Hara HR dalam bulan Ramadan. So kita puasa lah. So kalau tengok bulan lepas punya ataupun episod lepas kita ada air. Kali ni kita bercakap tak ada air lah. Selamat datang. Saya K, Khairil. Dan saya Syahmi Baharudin. Dan panel kita untuk pertama kalinya kita bawakan panel daripada nak cakap dia punya nama company tu sebenarnya daripada restoran Mat'am Amin. Amin boleh perkenalkan diri sikit? Boleh, nama saya Said Aminuddin bin Said Muhammad, founder kepada restoran Mat'am lah dekat Ipoh. Kat Ipoh. InsyaAllah Alhamdulillah datang sampai ke KL lah hari ni. Nama penuh Said Aminuddin. Tapi biasa orang panggil Said ke Aminuddin. Amin. Panggil Amin je lah. Betul. Bos Amin lah, panggil Bos Amin. So kita sebab kita datang kan daripada Ipoh, betul? Dari Ipoh kan? Betul. So Ipoh di bahagian mana? Di area mana? Kedai kami Ipoh dekat stesen 18. Dekat dalam Bengkalan. Okay. So boleh kata Al-Mat'am Side Corner tu dia kedai mamak tu macam kedai mamak lah. Betul. Kami kedai mamak yang dah berusia lebih kurang dalam 18 tahun lah sekarang ni. 18 tahun. Lama. Okay, tapi Amin sendiri saya dengar Amin ambil alih daripada Penas kan? Betul. Kira start daripada ayah saya daripada tahun 2007. So saya ambil alih dalam 3 tahun lepas lah, 2021 macam tu saya mula masuk lah. Lepas saya sakit tu saya ambil alih. Okay, so panel kita tahun ni panel kita pada episod ni adalah daripada background F&B ya. Kita pun tahu F&B ni banyak sebenarnya kisah-kisah staff dia kan, turnover rate dia semua dan sebagainya. Jadi insyaAllah kita cuba sampaikan yang terbaik dan cuba dapatkan solusi ataupun kita bincangkan isu-isu HR dekat F&B ni. Betul. Dan insyaAllah kita cuba rungkaikan ataupun datangkan dengan solusi bagaimana kita nak tackle isu-isu dalam F&B ni insyaAllah. Tapi sebelum tu because sebelum kita masuk dekat topik untuk episod kedua ni, because para pendengar, penonton dia akan tertanya-tanya. So actually bila mereka lihat this podcast, sebenarnya nak apa sebenarnya? Apa saja nak tahu kerja HR ke ataupun nak kutuk majikan ke ataupun nak salahkan staff ke? Sebenarnya tidak. Dia lebih kepada kalau para pendengar boleh go through this process episod demi episod, sebenarnya kita nak mencari satu solusi di mana sebenarnya every one of us dia ada satu elemen sebenarnya bila melibatkan orang, people dan business, which is tak kisahlah kita pekerja atau tak kisahlah kita majikan, we are not family. Itu starting mindset yang kena ada. Sebab I think the first mindset tu and the first starting tu kena ada supaya along the journey bila kita manage syarikat ataupun kita sebagai pekerja sendiri, kita tak ada rasa susah untuk detach with that family mindset. So, which is sebenarnya that element tu yang menyebabkan banyak sangat perkara yang akan timbul nanti sebenarnya. Right. So mungkin nanti kita boleh rungkaikan kenapa. So itu saja. I think saya harap para pendengar boleh cakna dulu dengan this mindset, which is pekerja dengan staff, we need to be professional. So disclaimer lah. Pekerja dengan disclaimer lah. So along the journey baru kita boleh hadam actually podcast ni sebenarnya untuk apa. Kita nak rungkaikan apa sebenarnya kan. Right. Okay. Alright. Okay. Bismillah. Okay, untuk tajuk yang pertama ni kita akan pergi kepada kepentingan majikan kan, especially kita nak bincang pasal F&B dalam recruit ataupun hiring process kan dekat F&B ni. Apa cabaran-cabaran dia? Apa kita cuba tanya dulu kita punya panel apa cabaran dia. Nanti Syami boleh jawab. Betul. I think let pass to the business owner. Dah pengalaman handle F&B punya business, which is recruitment tu salah satu bidang HR juga. Tapi di mana sekarang bila kita go in depth and also kita pun dah ada banyak tools, banyak teknologi semua dah berkembang. So recruitment ni sebenarnya pun I think bukan HR pun boleh buat. Tapi the fundamental tu memang datang dari HR. Cuma bila kita nak dengar juga daripada business owner. Challenge
And then as of now, apa je yang you buat supaya the turnover tu memang akan tinggi, betul? Orang keluar masuk. So apa je mungkin ada strategi boleh share kan untuk in terms of recruitment. Alright, okay. Bismillahirrahmanirrahim. First kali saya ucap terima kasih kepada tim podcast Huru Hara HR. HR sebab jemput saya. Okay, so untuk soalan pertama tadi, recruitment bagi saya dekat F&B ni antara cabang terbesar dia recruitment lah. Sebab F&B dekat Malaysia kita pandang standard dia agak rendah, especially kedai mamak macam saya ni. So kalau nak kata kerja tempatan, satu kedai mamak ada semua kerja tempatan, saya rasa tak ada pun dekat Malaysia. So itu first cabaran lah sebenarnya, kita ambil foreign staff. So foreign staff ni bila kita ambil, kita kena ada kuota dulu. Ada a lot of process lah. Siapa yang pernah ambil dia tahu, kena dapat mohon kuota daripada KDN, lepas tu kena rekrut orang yang bagus dan sebagainya. Kadang-kadang dah sampai kat kita tengok tak bagus. Dengan segala proses yang dah lalu, kita dah bayar levy apa semua, tak bagus. Itu duit dah keluar lah. Duit dah keluar lah. Dah sampai dia sebulan je, lepas tu dia kata, bos saya rasa tak boleh lah kerja sini kan. Saya sakit tu lah, dia rindu lah, apalah, dia nak balik. Kita memang rasa burn lah. Waktu tu rasa macam nak lempang lah. Burn lah semua tu. Kalau kita hantar balik habis lah, burn lah. So tu perspektif foreigner lah sebenarnya. Kalau kita ambil local staff, okay, first, jarang lah local staff nak kerja dekat kedai mamak. Sebab dia nampak kedai mamak ni bukan untuk tempat, bukan standard lah untuk nak kerja. Okay, tu first. Macam dekat Mataam, saya memang ada pekerja local staff. So apa saya buat, saya naikkan standard tu lah, bagi uniform. Sebab apa local staff juga, sebab apa dia boleh kerja dekat KFC? Sebab dia nampak dekat KFC ni dia macam ada satu standard. So orang Malaysia dia macam nak, walaupun gaji dia 1,500 kat sana ataupun 1,700 rendah, kita bayar dekat 2,000, tapi tu second. Nak ada standard standard dulu. Takkan aku nak kerja kedai mamak. Kawan aku cakap apa nanti kan. Itu benda tu. So saya nak pecah benda tu, saya letak one standard lah. Macam ada uniform dan sebagainya. Lepas tu kita pun offer gaji yang lebih tinggi. So tu one of the reason yang orang join kita lah. And back to question tadi, macam mana nak kekalkan tu, kira proper hiring. Itu antara key dia. Kalau kita ambil macam, okay, kita post dekat Facebook, kita kata okay, kita perlukan waiter. Lepas tu ada orang apply. Lepas tu kita okay, kita tengok mata kaki semua cukup, okay jom esok kau join kerja. Itu memang bukan proper lah. Maksudnya tak ada interview, tak ada screening, kita tak buat apa-apa, dia just join je. So dia pun akan rasa macam aku main join macam ni, esok aku datang, esok tu aku boleh belah lah. Maksudnya keluar masuk tu akan tinggi lah. So maksudnya walaupun kedai mamak, tapi proses interview tu memang berlaku proper. Saya buat dengan proper. Sebab menarik. Daripada awal dia dah kena rasa yang company ni ambil aku secara proper. Ada interview, ada call. Macam dia main call tu, kita kata okay, tak apa, nanti submit resume dulu. Bukannya macam okay, you free lah, okay, so you datang masuk kerja. Tak. So dia akan rasa macam ada interview. Kalau itu dah tapis dah tu. Sebab kalau dia rasa macam takut interview, dia tak datang, it's okay lah. So kita dah tapis siap. So benda-benda tu yang kita buat lah dekat Mataam sebenarnya. Faham? Okay. Dia ada satu elemen menarik daripada pencerahan Amin tadi. Soal satu, kalau kita kerja kedai makan low standard ke? That the first question. But I think benda ni dia bukan part HR saja. In term of the mindset Malaysian punya, kita punya mindset. Sebab to be honest, I think turnover F&B quite high, betul? Turnover rate. So orang keluar masuk tu memang, even though you are franchise yang besar, kan, so memang akan keluar masuk tu very heavy. So I nampak kat situ, kita tak boleh bergantung 100% kepada local, to be honest. So if let's say that business F&B, owner business F&B yang memang ada allocation budget yang besar sikit ataupun ada duit lebih sikit, then you nak ambil foreigner, I think that this approach dengan setup yang ialah you bayar working permit dia yang proper lah, yang bukan yang main tangkap muat je ambil tepi jalan dah. It's different. Tapi I know dekat market memang banyak. Tapi benda ni is part of the government punya effort juga
inisiatif macam mana nak benda ni. Cuma in term of struggle lah, memang struggle, memang even though kita lihat pun satu turnover tinggi. Nombor dua, bila kerja kita kata low standard ni, I think elemen yang orang kata tu saya nampak bagus bila Amin buat, bila mana contoh, kalau orang pergi kedai makan, kerja kedai makan dengan mungkin nak kerja main masuk je. Lepas tu attire pun tak ada, main suka hatilah pakai baju apa pun yang boleh. But bila kita ada standardize, uniform ada, nampak segak cantik, tapi walaupun kedai mamak kan. So and then mungkin ada any other benefit, dia lebih kepada culture tu di-create dalam culture yang bagus. So yang tu yang boleh mengekalkan. It's not about recruit saja, it's about retain. Betul. So I think that one the good approach lah actually for me. Macam mana macam mana? Pernah kerja F&B atau saya pernah just ada tanya lah. bisnes F&B? Saya tak pernah ada bisnes F&B, tapi saya ada pengalaman lah dengan klien saya yang handle F&B. Tapi sebelum saya cerita tentang apa pengalaman saya dengan klien saya tentang rekrutmen dan pekerja semua kan. Satu soalan lah. Sebenarnya generasi kita yang ataupun generasi Gen Z ni ataupun generasi Y, millennial ni yang manja sangat ke, ataupun zaman-zaman dulu ada problem macam ni tak? Kan memang betul kita manja sebenarnya orang Malaysia ni. Manja tu saya rasa agak manja juga. Tu ya. Sebab saya travel kat luar negara kan. Kadang-kadang saya travel sebelum ni, saya nampak orang yang tukang sapu sampah pun kalau Europe orang putih juga. Jarang lah nampak, kurang lah nampak Bangladesh ke ataupun yang lain-lain lah. Orang putih yang muda ada? Muda pun ada. Saya pergi Iceland kan, orang yang tukang tepikan ais apa semua tu orang putih. So saya tak tahulah negara mana kan. Cuma kita boleh nampak dia orang putih juga. Bukannya ada orang India ke foreigner ke. Maksudnya dia orang ada buat something yang membuatkan orang lokal pun dia kerja as a macam kita nampak macam low standard punya kerja lah kan. Yang orang yang tak perlu pelajaran sangat buat kerja tu. So jadi kalau kat restoran, even kat restoran pun, coffee shop apa semua kita akan nampak orang lokal. Jadi kat Malaysia je kita nampak local staff ni dia agak memilih. So bila kata agak memilih ni, tengoklah apa yang dia pilih tu. Satu, gaji. Lepas tu macam saya cakap tadi, in term of standard, mungkin dia rasa macam kalau kerja sapu cleaner ke ataupun kerja restoran ni dia macam low standard. So the moment dia rasa macam the same position tapi dekat tempat yang berbeza, dia akan rasa macam okay, ni ada standard walaupun gaji sama. So that's why saya sesuaikan dengan keadaan tu. Macam okay, kalau kita stick dengan cara kedai mamak juga, macam hentam je, tak payah ada baju apa semua, tak payah ada sistem, tak payah hiring apa semua, main hentam je, memang local staff takkan datang. So saya tweak sikit lah kat situ bila nampak isu tu kan. And bab kata manja tu mungkin adalah. sebab sejak kebelakangan ni, lepas daripada COVID ni, kita nampak banyak pekerjaan lain yang muncul. Contoh macam influencer dan sebagainya. So orang nampak macam senang je nak buat kerja tu. Tak payah nak keluar pergi jumpa orang, nak pergi kerja fizikal kan. Gig worker lah. Just macam freelance, gig worker. Benda-benda macam tapi tu. kedai makan ni sebenarnya tak tahulah, saya bukan dalam industri F&B sebetul-betulnya. Tapi kedai makan ni kebiasaannya dia memang bayar low sangat ke? Kita kalau dia start memang kosong, dia tak tahu kerja langsung. Jadi kita memang start pun mesti start daripada lowest yang kerajaan tetapkan. Minimum lah. Dekat Mata Am memang kita start dari 1,500. Sekarang dah 1,700 dah. Dah start dah. Terus bila government announce, kita dah terus tukar kepada 1,700. In fact sebelum tu pun dah 1,700 dah, tambah OT dia orang semua. So jadi kita tak ada dah rasa terkesan sangat. So mungkin ada kedai yang lagi rendah. So yang tu terpulang pada masing-masing lah, kira macam dia nak compliant dia macam mana kan. Tapi tak adalah rendah pun. Cuma kita rasa macam yang tukang cari kerja ni, dia rasa macam dia tengok kedai tu, dia akan tengok rupa company tu. Tapi betul lah, saya setuju sikit dengan Amin. Sebab saya tengok rata-rata kebiasaannya, saya tak tahulah bangsa lain kan, tapi orang Melayu ni yang baru nak berbuat bisnes F&B ni, dia kadang-kadang dia kurang sikit berikan perhatian kepada SOP dan standard ataupun structure kan, framework yang betul. Jadi kita pun boleh expect lah orang-orang yang akan datang kepada tempat kerja tu daripada macam mana punya background kan. So itulah kadang-kadang kita boleh nampak macam sebenarnya majikan ni ke yang masalah, yang meremehkan dia punya standard kerja. Maksudnya macam memang dia buat F&B, tapi dia sendiri macam
ambil level cari pekerja-pekerja macam okay, siapa at least menjaga kedai je pun, angkat pinggan je pun kan. So dia sendiri yang meletakkan standard tu Betul. rendah. Saya setuju. Sebab Sebab kita manusia, kita akan attracted kepada macam mana yang diri kita sendiri macam mana. Kita akan attracted. Contohlah, orang yang pembersih, dia takkan pergi tempat kotor. Orang yang kotor, dia takkan pergi tempat bersih sangat. So kalau kita tengok company tu macam dahsyat ni company ni. Macam contohlah kita tengok kedai lah. Kita tengok satu kedai makan ni, dia macam nampak eksklusif kan. Orang yang tak attracted kepada eksklusif, macam dia tahu dah aku tak boleh ni, kalau aku masuk kedai ni aku tak boleh makan, dia memang tak pergi pun. Kalau orang yang macam tu lah pekerja pun, dia akan tengok kalau dia tu memang jenis hanky-panky, dia macam tak kisah redah je, dia pergi cari kedai yang biasa-biasa. Dia takkan cari company yang high profile. So kita yang the boss tu sendiri yang set dia punya culture, dia nak terima siapa yang masuk ke dalam company dia. I believe that's why dalam HR kita ada sort of like analogi cara bila kita nak recruit people, because orang akan mempertikaikan tentang gaji tau, kebiasaannya. Gaji rendah sangat kan, walaupun akan ada some of pekerja calon, dia akan cakap kerja ni bukan untuk aku, so aku tak boleh kerja tempat sini. Ada juga dia tak kisah tapi janji gaji okey. But mengambil your point tadi, right? So I think bila let's say contoh for example minimum gaji government bagi standard 1,500 dulu sebelum ni, yang baru-baru ni tukar 1,700. So some of company yang betul-betul boleh tahu actually kalau aku bagi 1,500, yang akan datang adalah betul-betul minimum qualify. Betul, minimum qualify, which is kalau kau nak betul-betul screen, kau dapat resume banyak mana pun, you akan start kat screening. Macam mana tak dapat yang betul-betul, because you pergi kat minimum qualify. But let's say kalau you upgrade contohlah, walaupun yes betul sekarang minimum requirement 1,700 contoh, but you start dengan 1,900 contoh, ataupun okay fine 1,900 campur allowance sikit, 2,000. Orang attracted next number one. And then second one adalah you dah attract orang yang at least quality tu macam tu. It's not like minimum qualify asal boleh saja masuk kerja. Faham tak? So I think bila orang kata tu advice to business owner, clients yang kat luar pun, dia lebih pada macam tu. Bila you nak set the salary range, minimum kalau boleh janganlah betul-betul ngam-ngam salary, ngam-ngam minimum salary basic. So maybe you adjust sikit. At least kalau ada government tukar, you dah ready. Itu satu. Ataupun yang kedua adalah good untuk future long term punya plan, which is you nak buat hiring, you boleh attract more people. So yelah, nak dibandingkan kalau kedai sama, kedai A 1,500, kedai sebelah bagi 1,800, takkanlah staff tu nak pergi kat 1,500. Confirm 1,800. So at least you dah dapat that pool. Okay, aku dah attract orang tu pergi kat sini. Boleh kerja tak boleh kerja is a second part lah. Dia macam tu. Betul. Okay. Right. So tapi saya sebab bila along the journey kita buat HR kan, dulu very old school tau bila buat recruitment. Macam tadi you kata, recruitment ada proses kan, dekat kita sourcing, lepas tu kita screen, kita call, and then dia nak datang walk in interview. Sekarang pun kalau let's say dia tak boleh walk in, kita boleh buat online. Tapi I don't think so. F&B kalau you rasa macam tak dapat jumpa depan-depan, rasa tak berhati, betul tak bila interview. Dengan nak juga datang kedai, semua macam tu rasanya. Semua macam tu. Walaupun kita boleh dah buat online, tapi most of the time, most of the business owner pun, leader, manager nak nampak depan-depan kalau boleh. So but it's okay lah, itu dia art subjektif lah. Cuma proses tu renyah, betul tak? Banyak proses. Sedangkan kalau F&B kena cepat ni, alamak orang tak ada esok nak cover kerja. Macam mana you handle lah benda tu? Okay, so bagi saya dia macam ni lah. Dia lebih baik kita tunggu sikit daripada dia masuk pening kepala kita. Sebab banyak je yang macam okay, kita nak cepat kan, dia masuk kalau kena tu tak okay, sebab kita tak screen betul-betul, kita tak tengok dia depan. Ada yang dah masuk dah, contohlah kita online interview kan, dalam online best, dia punya jawapan dia power apa semua. Lepas dia masuk awal-awal okay, tengok kita bagi arahan apa semua kan, dia punya cara apa semua tu kita dah macam ni tak berapa okay ni. So tapi dia dah masuk, so kita bagi dia peluang untuk buat lah kan, perbaiki, improve lah. But end of the day memang tak boleh, dia peningkan kepala kita. So daripada macam tu, lebih baik kita betul-betul ambil masa sikit, screen betul-betul, jumpa depan-depan. Saya kalau ambil sekarang yang especially position yang agak kritikal kan, kalau macam waiter semua tu okey lagi, kira macam kerja tu mudah. Tapi kalau contohlah marketing officer ke something kan, saya akan macam
betul-betul jumpa, ada sampai third interview pun ada, third stage. Betul-betul ni ambil company tu. Tapi kalau macam I would say kalau even lah you are running at F&B kan, kalau you nak cari untuk marketing apa, saya rasa itu tak ada masalah dari segi, bukan tak ada masalah, still hiring is a process yang kita perlu lalui. Cumanya any executive rasanya dia dah ada standard dia yang, ataupun dia yang problem dia adalah waiter-waiter ni kan, rendah. yang rendah ni kan. Ya, labor work. Kita panggil sini labor work. Labor work. Operational labor operation. So dia yang kerja yang ada rutin. Benda yang sama je dia buat everyday kan. So continue tu. Yeah. So biasanya of course lah, bila you run a restaurant, you tak boleh tak ada pekerja waktu tu. Gila, kalau tak ada kerja, macam mana, tak ada pekerja, macam mana you nak run operation you? And that's the reason I nampak ada clients I pun, dia hire je, dia memang dia buat je, dia ambil je. Dapat, boleh check kerja, boleh tak kerja. Tapi of course lah, lepas tu dia langgar dinding banyak lah. Ni tiba-tiba tak datang, tiba-tiba MC tiba-tiba tak berbunyi apa-apa, tak masuk kan. Dia do first thing later lah. Betul. Ambil lo kerja lo. Sebab kita nak kena run operation kita ni. So especially F&B ni dia buka brick and mortar. Kalau macam kita kat office ni, macam orang tak nampak pun kita buka ke tutup kan. So bila brick and mortar and ada restoran buka guys tu, kalau tak ada pekerja ni jadi masalah. So itulah saya rasa macam apa sebenarnya resepi untuk kita tackle masalah ni. Ataupun daripada Syami sendiri. Sebab from HR punya side, I think langgar dinding standard. Semua business owner. Siapa you tanya je semua business owner, semua siapa tak pernah langgar dinding. But in terms of, kalau let's say contoh you dah tahu the first time you langgar dinding macam tu, takkan you nak buat kali kedua. So maksudnya you boleh buat do first thing later. You call K5 nak masuk kerja terus esok. Walaupun kita tahu kalau dia betul-betul serius dia datang, kalau tak ada je dia palau kita balik. Dia blue tick apa semua. Itu yang sakit hati. But let's say kalau let's say budak tu memang betul-betul masuk, I think the next step adalah untuk, for me as a business owner pun, you kena ada status standard yang betul. Dia masuk, budak tu dah tahu nak kena buat apa. So tak adalah you terus, sebab dah you kata position tu pun memang position yang senang, position yang memang labor work, rutin hari-hari kena buat apa. You ada satu SOP, satu guideline, letak je dia briefing hari-hari. Hari pertama dia briefing, leader dia okay, kau kena buat ni, ikut ni. I think they want membantu. Saya tak tahulah kalau dari segi, aku tak pernah run, saya tak pernah run business F&B. Kita tak tahulah rasa tu macam mana kan. Tapi I think Amin lagi rasa burden tu. You rasa macam mana? Dia macam ni lah. Actually okay, kita cakap seorang budak kan, dia nakal sangat ni, nakal gila kat rumah ni kan. Tapi kalau dia pergi satu environment, tiba-tiba semua orang proper, dia macam akan stuck. Dia macam dia tak boleh nak keluarkan nakal dia. Faham tak? So sebab tu saya kata company tu sendiri dia kena ada satu macam standard, satu environment, satu culture. So walaupun kita main ambil je, macam contohlah kita main ambil je, kita macam aku tak cukup kerja sangat ni, okey masuk je. Dia masuk, dia akan rasa lain walaupun dia sebelum ni dia macam datang lambat lah apa. Cuba bayangkan dia datang lambat setiap hari kat company lama dia. Tapi dia datang sini semua orang datang on time. Mestilah dia macam, alamak aku memang stand out sangat lah. Dia nak orang nampak lah dia, kau tiap hari datang lambat. So dia akan jadi macam terpaksa berubah. Need to follow lah. Need to follow lah. Ramai tak yang willing to follow? Dia terpaksa follow. Kalau dia tak follow, dia akan jadi macam terlalu obvious kesalahan dia. Walaupun benda tu kecil. Kalau dia masuk tu satu company, semua orang kebanyakannya lambat, then dia pun boleh datang lambat lah, tak ada masalah. That's why saya kata, walaupun macam kita kena set benda tu, macam boss tu sendiri ataupun company tu sendiri, dia kena ada satu standard ataupun macam dia wujudkan culture tu. So kalau kita ambil orang yang macam okay, just masuk je tak apa, dia akan adapt dengan that situation. Dia akan rasa daripada awal tu macam company ni company yang disiplin, aku terpaksa ikut. Kalau dia memang betul-betul tak selesa, dia akan keluar sendiri. So maknanya dalam F&B ni adalah caranya untuk tackle benda ni. Maksudnya untuk kita dapatkan pekerja-pekerja yang berkualiti, memang kita kena set standard tu daripada awal lagi lah. Kena nampakkan standard tu, culture tu kan. But I think dia bukan untuk F&B je, untuk semua. Untuk semua industri. Saya percaya bila kita ada good standard on recruitment satu, lepas tu lagi ada good standard bila staff masuk, onboarding punya part, tahu apa nak kena buat, everything. First step kena buat apa, second step kena buat apa. I think semua industri kena apply benda yang sama. So it's not about F&B saja kan. Sebab kalau tengok contoh kalau dunia recruitment sebenarnya, contohlah I sentuh proses daripada first dengan second, sourcing dengan screening.
Dia ada beza tau game. Kan game antara SME dengan big company. Big company dekat part awal sourcing, kalau setelah sekian lama pun dia tak buat opening, tiba-tiba 1 tahun tu dia buat opening, sebulan je boleh dapat a few thousand resume. Betul? Senang. Betul, senang. But bila pergi ke SME, kau tak buat konsisten kau nak mencari pekerja, tiba-tiba kau nak cari pekerja, susah. Betul. Sebab branding, sebab branding, positioning, awareness, everything tak ada. So benda tu akan stuck. Tapi dekat big company dia akan stuck and dia akan struggle dekat part screening sebab dia ada banyak nak screen everything. Cuma kalau let's say kita ada good process dekat recruitment, consistent untuk SME, I think dia tak ada masalah dekat sourcing. Dia boleh easy lah untuk benda tu go through. And then you pun ada calon banyak. Sebab kadang contoh kan, I mean, you interview contoh untuk satu position berapa orang, contoh resume ada 100 orang, berapa orang je yang betul-betul boleh betul-betul ada quality yang meet dengan kita punya demand kan. So kalau betul baru 100. So let's say kalau untuk satu position, and waiter lah, apa lagi, apa semua yang betul-betul perlukan untuk bantu operation, lagi banyak resume kena perlukan sebenarnya. Tapi bukan apalah, sebab F&B ni pada saya nak dibandingkan dengan company yang office, aircon, dengan tempat duduk, meja, dia tak boleh nak bagi saya macam pembandingan kita nak sebut pasal F&B dengan lain-lain yang ada company office ni, it's not apple to apple dari segi recruitment. Betul juga. So macam orang sendiri, dalam mindset orang sendiri, orang di luar sana bila nak cari kerja, orang macam tak apa lah, macam kalau dah down gila-gila pun, macam jatuh, macam kena buang kerja, nak down pun at least aku boleh pergi kerja kedai makan kan, basuh pinggan kan. Ramai orang macam tu sebenarnya. Dia macam cari safety net dia. At least aku boleh dapat income lah. Tapi bila dapat orang-orang macam tu, kira maksud saya kat sini, F&B, orang-orang kerja F&B ni macam ala orang-orang yang terbuang. Boleh macam tu. Maaf lah Tapi bukanlah. Tapi kita tengok kategori juga. Maksudnya kalau macam kerja McDonald's, saya tak rasa ni orang terbuang McDonald's semua ni. Tapi kedai-kedai makan yang kecil probably, dia akan rasakan macam aku layak di tempat ini, dan itulah standardnya yang dari segi perspektif atau stereotypingnya, kedai makan yang kecil, orang dia macam ni. So macam pada saya, bila saya appreciate sangat apa yang Amin cakap tadi tu, kena set standard tu daripada awal. So maknanya walaupun saya cakap kau walaupun kau kedai yang kecil, kalau kau set standard tu awal-awal dengan baik, dengan bagus, kau dah boleh nampak result dia dari segi orang yang datang tu lain. Maksudnya proses dia macam bila interview, tiba-tiba keluar borang, dia dah macam ada borang. Betul, as simple as that. Betul. So maksudnya hiring proses tu kena betul kan. Daripada segi standard macam ni kita nak setupkan, walaupun kita kedai kecil, perniagaan kecil, memang standard tu dah kena start daripada awal lah. Sebab kita tengok sekarang ni pun, kalau even dekat Klang Valley ni pun nak cari pekerja, saya punya klien daripada Klang Valley kan, so nak cari pekerja local, it's not easy. Kan? Saya tak tahulah pula macam dekat Ipoh kan. Dekat Ipoh adakah berbeza dia punya demografi pekerja tu? Adakah kat Ipoh ramai orang lokal ataupun dekat sini? Sini memang susah. Sini you ada Grab. You boleh buat Grab. Actually kalau ikutkan Ipoh lagi susah, sebab crowd dekat Ipoh, crowd kat Ipoh tu lagi sikit. Faham tak? Penduduk population tu sendiri. So pilihan kita tak banyak, dan kita buka tu kadang-kadang kita tunggu lama jugalah untuk nak dapat that position tu. So itulah kira macam kalau ikutkan dia macam mana benda tu is macam kita nak dapatkan orang ni, actually orang ada dia sentiasa cari kerja. Betul. So kita kena tahu juga kat mana nak cari. So dia not like macam kita just complain macam aku tak ada cukup kerja, tak ada kerja. Kita just cari macam rambang macam tu je. Sebab banyak je platform yang ada disediakan untuk kita nak kena cari. Most of macam saya ada juga circle-circle F&B apa semua kan. Kebanyakan dia orang datang cakap, ya aku susah tak ada kerja apa semua, dia complain. Saya selalunya saya tak complain saya tak dapat kerja. Saya akan more tu macam mana nak retainkan dia. Pekerja dapat je. Pekerja dapat je, tapi macam mana nak retainkan dia. So sebab tu saya cakap tadi, untuk nak retain kita kena buat lah semua benda tu. Supaya dia daripada awal dia dah rasa macam company ni bagus lah. Dia akan rasa macam attach daripada awal. Dia akan macam kalau daripada aku pergi kedai B ni,
dengan tak ada apa, tak ada offer letter apa semua. Sebab most of them dia complain macam budak aku ni masuk lepas sebulan hilang. Contoh kan, dia ambil gaji hilang. Lepas tu kau tanya kau bagi offer letter tak? Offer letter pun tak bagi. So apa pegangan dia? Tak ada pegangan apa-apa. So betul lah, walaupun F&B still kena ada ni kan. Tapi saya tertarik dekat platform. Sebab bila platform cakap tentang platform untuk cari orang so kita ada banyak platform yang berbayar, yang free pun ada, yang memang sekarang kita guna social media pun ada. So what is the best solution sebenarnya untuk I would say SME? Sebab for me, kalau untuk HR punya job, bila kita menilai setiap platform yang ada, sebab each of platform dia ada standard berbeza tau. So let's say kalau you from SME yang mungkin brand you tak terlalu kuat, yang tahu pun area situ saja, tiba-tiba you post dekat LinkedIn atau job street, naik Cari waiter. Cari waiter. Gaji RM4,000. Yelah, dia duk pakat dengan apa, kawan aku ada cakap ini bagus ni, platform ni bagus. Okay, ikut dia follow. Without you tahu you punya capacity business tu macam mana, kan, dengan brand you semua. Then dia post, bila dia post, satu apa pun tak dapat. So satu cost keluar, bayar. So mungkinlah boleh share sikit, mungkin fokus kat mana sebenarnya untuk SME sebenarnya nak cari kan. Betul-betul kat orang kata FB bagus, tapi betul ke bagus, ataupun memang FB ni memang itu je lah nak mencari orang-orang F&B ni kat situ je ke macam mana? Okay, first of all, bagi saya platform ni dia bergantung dekat position tu sendiri juga. So kalau kita nak cari seorang GM, seorang marketing officer, pergi cari dekat Facebook, kita akan dapat yang tak berapa okey lah. Simple as that. So let's say lah kita cakap waiter punya level. Waiter punya level, kalau saya sendiri, beberapa cara lah. Satu, kat kedai sendiri kita boleh tampal waiter diperlukan. So siapa yang nak ni, dia akan apply, kita akan pass kat HR, dia akan screen, dia akan interview dan sebagainya. Lepas tu Facebook pun boleh. Lepas tu yang pekerja sedia ada, dia recommend dia punya kawan pun ada. Referral lah. Kita akan cakap lah, kita perlukan staff begini, kau ada kawan ke apa ke, recommend lah, suruh dia apply. Macam tu pun ada. So that level lah. Macam waiter punya level, kita pergi cari kat LinkedIn apa semua, job street ke, dia macam too high lah untuk that untuk that position. Saya rasa tak ada pun. Lepas tu gaji berapa pula orang nak letak kat situ kan. So that's why dia macam kita kena tahu juga, okay, aku nak waiter, aku cari kat mana, aku nak seorang GM, aku nak cari kat mana, kena tahu benda tu. Then dia boleh macam GM, kita cari dekat Facebook apa semua, tak boleh tak? Takkan kita nak pergi tampal saya perlukan GM dekat kedai. Memang mungkin boleh dapat, tapi GM yang level macam tu lah. Level macam tu lah. Memang mungkin dia anggap dia GM lah, something like that. So mungkin dia tak capai lagi apa yang nak. So susah sebenarnya. Cuma saya tertarik dengan bila kita buat sourcing, sebab elemen HR ni dulu old school dia lain tau. Tapi bila sekarang ni nowadays dia dah digitalize, and mungkin K boleh support this point because dia part of the marketing. Bila contoh you kata tadi, you post tampal kat kedai, ataupun you buat posting, kadang kita buat video TikTok pun semua nak hiring. Sebab I nampak marketing dengan that recruitment activity kena selari. Boleh assist. Boleh assist. Sebab I ada pengalaman, ada klien, dia dekat Johor, dia banyak Facebook punya page, dia punya follower banyak, berapa puluh ribu. Tapi bila kita tengok, bila kita nak bantu buat recruitment, kita tengok boleh tak kita assist you punya Facebook, tengok dalam masa 6 bulan tak ada pun elemen hiring masuk. Tapi dia punya TikTok, dia punya video viral dengan makanan dia sedap-sedap, okey. Tu yang sayang. So sedangkan dia boleh guna itulah platform dia sendiri sebenarnya, betul. So bila you dah pernah belajar marketing kan, bayar ni bayar tu, you dah bagus, cuma dia tak tarik elemen HR untuk recruitment tu untuk selari terus. Kira-kira macam mana untuk marketing? Betul. You expert dalam marketing? Sangat setuju. Sebab kalau saya pun, saya akan recommend benda yang sama. Tapi of course saya punya percakapan ni tak selari, probably tak selari dengan apa yang Amin buat. Bagi saya, nasihat paling bagus sekali daripada orang yang daripada bidang sendiri lah. Tapi sebenarnya tambahan daripada apa yang Syamil kata tadi, kita punya platform sendiri dan juga community setempat lah. Kalau kita ada group community, situlah kita boleh ni kan. Setuju. Mi, saya rasa kita dah boleh masuk segmen kedua, Mi. Boleh. InsyaAllah setengah jam lah kita sembang masa ni. Hopefully ada dapat sedikit input lah kat sini InsyaAllah. Terima kasih Amin untuk segmen pertama tadi. Segmen kedua pula, kita nak cerita dekat F&B ni.
ada ke tidak sebenarnya work life balance ni? Kerja berapa jam F&B ni sebenarnya? Saya tengok kalau waiter ni kira macam semua benda lah, sapu sampah pun dia buat, angkat ni pun dia buat, tak tahu lah jamban pun dia buat. Kerja pula tak tahu berapa jam sebenarnya kan. Itulah saya tak tahu. Malam tadi saya nampak dia. Esok pagi pun saya nampak dia juga. Sebab the moment kita tanya, bukannya staff rasa business owner macam tak tidur. Itulah. 24 hours kan. Okay. Itu macam mana? Work life balance kan. Work life balance ni apa benda sebenarnya? Saya pun tak tahu. Saya pun tak tahu Amin. Okay. Bila kita nak kata work life balance ni sebab kita pisahkan work tu daripada life. Faham tak? Kalau saya, kerja tu sebenarnya untuk aku hidup lah. Kerja and hidup tak boleh nak pisah. Work life balance, kalau kita kata okay, kerja aku ni 8 jam je. Lepas tu aku dalam 24 jam 8 jam je aku kerja, selebihnya untuk masa aku sendiri. Kita pisahkan kerja tu daripada 24 jam. Sebenarnya kita pisahkan 24 jam je aku boleh kerja. Kalau saya kata aku hidup ni, kerja tu is part of it. Kerja, anak, lepas tu pasangan, semua sekali. So kita dah tak pisahkan lah. Balance lah sebenarnya. Kau ada another 16 jam, lepas tu kau perlukan kerja 8 jam je. Adakah dia sebenarnya macam terpulang pada masing-masing, you punya definisi work life balance tu you nak apa? Kau nak apa? Aku nak apa? Most of people Amin, you pernah cakap benda ni dekat you punya pekerja? Dia reply macam ni. Pekerja saya dia tak tanya macam tu. Sebab saya macam kadang-kadang macam sambil-sambil tu saya akan cakap kat benda tu. Actually kita kerja ni sebab kita kerja macam ni duit yang kita dapat daripada kerja tu yang kita gunakan untuk benda lain. Kalau kita katalah 8 jam je aku boleh kerja, another 16 hours tu macam mana kita nak hidup kalau duit daripada kerja tu tak ada. Faham tak? So sebenarnya dia related, dia sama-sama. Kalau kita kata aku ni kerja 12 jam, 16 jam aku kerja, 8 jam je aku ada untuk rehat. So tak balance. Kalau kita kata macam tu, sebenarnya mindset dia sendiri. Dia dah set dah macam aku kerja gila-gila ni, aku rasa tak balance. Dia sendiri set benda tu. Sebab the moment dia willing untuk nak kerja 16 jam, okey lah. Suka hati kau, sebab tu part of kau punya life juga. Berbalik kepada staff tu jugalah. Berbalik kepada staff tu. Ada lah yang kerja 16 jam. Tak, saya bagi tahu je. Kalau dia set macam tu. Mana tahu F&B kan 24 hours, ada yang 24 hours. Macam mana dia? Mesti ramai pekerja lah kiranya. Betul. Kira macam dekat restoran saya, kalau local staff memang dia kerja 8 jam, most of the foreigner dia kerja 10 jam, ada yang 12 jam. Dan bagi foreigner, okay, macam contoh saya sendiri, saya pernah kerja luar negara, kita rasa macam rugi aku datang sini aku lepak aje. Sebab kita dah pergi luar negara, family tak ikut apa semua. Then apa kita nak lepak 16 jam? Kerjalah maksimum. Kita nak pergi sana pun untuk kerja kan. Maksimum pulun. So 12 jam tak ada hal. Tapi dengan syarat we compensate the best amount yang OT apa semua. Betul. So sama dengan diorang yang foreigner yang datang kat sini. So diorang akan rasa macam kalau saya suruh diorang kerja 8 jam, confirm diorang akan bising dan mogok. Diorang akan rasa macam apa aku nak buat lepas tu. Apa aku nak buat lepas tu, takkan pergi kerja kat tempat lain pula. Tak ada. Dia nak kerja kat sini maksimum 12 jam. So kita bagi. Tapi kalau local staff, kita adjust lah. Kalau kau nak OT baru kita bagi, kalau tak 8 jam. Settle 7 jam. Ada perbezaan ke bila berkata tentang mindset sendiri, penerimaan diorang, fahaman diorang tentang work life balance, cara diorang bekerja local dengan foreigner? Kan? Sebab I think you expose benda tu direct kan. So from total staff you, local macam mana dia punya karakter, dia punya cara bekerja memang betul-betul ngam-ngam. Aku ngam-ngam habis pukul 6, pukul 5, pukul 6 dan aku balik. Or maybe apa perbezaan dengan foreigner sebenarnya? Okay, dia is back to kita set juga sebenarnya. Macam contoh, kalau kita asyik sikit-sikit kita bagi OT, sikit-sikit kita macam ajar dia untuk berkira OT tu. Kalkulatif lah. So staff tu akan claim lah semua. So kalau kita kata macam okay, ni kerja kau kena habiskan. Kadang-kadang terlebih masa pun dia akan kerja juga. So it's like macam benda tu tanggungjawab dia masing-masing untuk settlekan. Sebab tu kerja kau kena settlekan. Kalau benda tu extra saya bagi pada hari tu, okay, kau kena settlekan ni dulu. Kalau tak sempat habis sebelum pukul 6, okay, nanti claim OT. Tu lain. So tu one part lah. Kalau dari segi macam foreigner dengan local staff ni, foreigner kadang-kadang dia macam nak cakap, ni reality lah kan, dekat mata am lah, saya tak kata lain. Foreigner more tu macam dia follow lah. Dia lagi macam, sebab maybe one of the reason ialah dia tak ada family kat sini apa semua. So dia akan rasa macam okay, aku buat je lah, suruh buat. So macam tu dia akan ikut and buat, betul-betul commit pada 12 jam tu.
So kalau local staff kadang-kadang dia orang mungkin ada urusan lain kat luar, dia ada yang dia tak boleh nak commit dan sebagainya. Dia ada bak kata berbatang, genyak sampai lunyai dia akan ada. Tapi pernah tak timbul konflik antara local dengan foreigner ni, because local kena kerja sampai 12 jam, yang ni kerja 8 jam saja. Ada pernah jadi konflik tak? Pernah. Dia sama ada dia orang betul-betul bersuarakan ataupun tak lah. So dengan saya, as for now tak ada apa sangat dia orang suarakan, but dia boleh nampak depan mata dia. Local staff kerja 8 jam, and then diorang akan ada cuti yang every week. Foreign staff ni cuti dia berganti-ganti. Dia so bila macam tu diorang boleh direct compare. But saya keep in mind macam ni, kalau saya macam bagi privilege sama foreign staff dengan local staff macam akta, sebenarnya dia macam seolah-olah macam melanggar adat kebiasaan dekat Malaysia ni. Dalam especially kedai mamak punya kedai lah. Mana ada kedai mamak yang ambil foreign staff, kerjakan 8 jam, cuti seminggu 2 hari. Oh, saya rasa macam heaven betul tu. Macam mana tu Mi? Okay, so tak melanggar atas ke? Sebab kita tahu kalau ikutkan atas kerja dia cover both local dengan foreigner. Betul. Full time, part time pun dia cover juga. So whatever it is, tapi dia ada dia punya terms, klausa, dan dia ada dia punya minimum requirement. Kalau foreigner macam mana, kalau local macam mana. Tapi most of the time clause tu dia tak ada terbahagi kat mana-mana, dia memang apply tu, memang kena follow. Tapi apa yang saya faham from Amin story, dia lebih kepada the culture F&B tu macam tu. So sebab tu cakap, even though kalau ada ke local memang sanggup kerja 12 jam 10 jam, tapi aku boleh bayar kau OT gila-gila punya. Ada tak? So ada orang ada sanggup, tapi most of the time maybe tak sanggup. Betul. Tapi foreigner sanggup. But as long as company can pay you, then okay, proceed lah. So maknanya dengan foreigner ni pun memang kena bayar lah. Ya, kena bayar. So itu tak melanggar apa-apa atas rate confirm lain. Sebab takkan dia kerja 12 jam 8 jam sama gaji. Yalah, tak kita mungkin sama. benda tu you buat calculation betul. Dia extra working hour. Tapi dengan extra working hour dia dapat gaji yang lebih lah, of course. Dan local staff pun dia tak boleh lah complain kenapa gaji dia tinggi. Dan kau kerja 8 jam je. Itu je lah kau dapat. Okay, so dari segi atas kerja ataupun HR punya perspektif, memang tak adalah melanggar apa-apa pun. Cumanya bayaran setimpal lah. Dia kerja lebih, dapat lebih. Betul? Okay, alright. Cuma dekat in term of sebab tadi work-life balance, lepas tu lagi kita pergi kepada perbezaan penerimaan local dengan foreigner. But somehow in term of work-life balance dekat office, kita tolak kata bila dekat mana, dekat rumah masing-masing. Tapi bila dekat office, dekat premis berniaga, macam mana you punya hubungan dengan staff untuk maintain the environment tu is good. Sebab diorang ni ialah, kalau cakap pasal work-life balance, semua nak free. Maksudnya semua nak, aku nak cuti lebih ke apa ke kan, contoh atau aku nak cuti straight seminggu ke apa, kalau kita open. But somehow business you tak boleh support that demand. Maksudnya ialah kena run business macam biasa, 24 jam open lah apa semua hari-hari. So macam mana you act as a boss, business owner, untuk harmonizekan that situation. Itu yang penting, betul lah. So bila buat HR tengok, buat HR kalau tanya I, sebab kita be more human. Tapi kadang kita kena faham juga perspektif business tu nak macam mana. Sebab like it or not, you run the business, bukan dia charity. Kan? So how you control and how you act as a role model dekat tengah-tengah. And sebagai boss, datang hari-hari ke memang selalu, atau memang tegur orang, ataupun kalau staff tiba-tiba tak cukup orang, you sendiri buat kerja tu ke macam mana? Okay. So actually yang last Encik Syami cakap tadi betul lah. Kadang-kadang ada situation yang macam kita kena assist. Contohnya macam tiba-tiba hari ni memang betul-betul pack apa semua, kita turun. Actually benda tu pun membuatkan staff sendiri rasa macam bos datang ni, aku kena buat lagi lebih daripada dia. Faham. Something macam kalau saya contoh lah, dekat kedai saya pergi ambil pinggan kan, dia orang on the spot akan lari datang kat saya ambil. Dia akan ambil balik. So kita lead by example lah. Kalau kita macam tengok mengarah je, ini meja tak kemas lagi apa semua, kita bising je, dia jadi ini point baik ni. So dia jadi macam more to manager, bukan more to leader. Manager dengan leader ada beza. Dia boleh influence orang. So kita as a boss, kita kena ada benda tu juga kadang-kadang.
So itu first part lah. So dari segi macam apa tadi Encik Syami tanya? Nak harmonikan that situation kan, bila bekerja. So kalau nak harmonikan ni dia kadang-kadang more to relationship juga. Kita tak boleh macam nak bos sangat tau. Cara you adalah you sangat baik dengan staff ke ataupun dia ada masa-masa je ke? Memang keluarga. Ke memang keluarga? Claim keluarga. Claim keluarga. Awal-awal dulu tu saya rasa macam baik sangat. Okay. So sampai ramai yang tegur lah, kau tak boleh macam ni. Kan staff kau pijak kepala je. Macam tu kan. So lama-lama saya pilih untuk jadi tengah-tengah lah. Dia tak boleh macam terlalu tegas sampai kita bos, aku ni memang bos. Macam tu. Tak boleh macam tu. Dan juga dia tak boleh terlalu longgar. Sebab longgar tu dia macam biasa kita, yang saya dengar carrot and stick kan. Orang kata carrot and stick kan. So kalau carrot and stick dengan rabbit ni, kita bagi carrot banyak sangat, kita bagi dia, semua dia minta dia bagi. Kita bagi, dia jadi gemuk. Kalau kita macam tak bagi langsung makanan, dia kurus, kita asyik pukul je dia pun tak boleh juga. So ada masa kita kena tegas, ada masa kita bagi dia reward. So something macam tu lah. Macam saya akan macam main, contohlah macam dalam bulan Ramadan, saya perlukan staff yang extra untuk ada ke bazar sekali dan sebagainya. So saya deal dengan diorang, okay macam ni, kalau korang perlukan cuti, korang bagi tahu. Kalau tak perlu cuti, kita commit sama-sama. Lepas tu kita cuti straight waktu raya. Faham tak? Benda tu macam mutual. Diorang pun mutual agreement. Diorang pun macam okay bos, boleh. Boleh lah. Kalau dia cakap tak boleh lah bos, saya kena ada family time apa semua, okay lah, fine, pergi lah, saya tak paksa pun. Macam tu. So diorang rasalah macam bos ni tak adalah paksa dia. At the same time, dia macam sama-sama kita buat sampai jadi benda tu. That's the thing lah, communication lah sebenarnya. Point tadi mesti kita tanya, boleh ke kerja hari-hari? Kali kau hantar kerja tak boleh kerja hari-hari. Kalau tanya HR pun memang of course satu minggu satu hari kena cuti. But the best point yang Tuan Amin cakap tadi adalah part mutual agreement. Sebab apa-apa saja kita percaya as a HR, Atta is Atta. But when it comes to you nak manage people, you kena ada mutual agreement. Maksudnya kau pun okay, boleh commit dan aku boleh. Tapi of course tak adalah dia pending cuti tu sampai 3-4 bulan tak pernah cuti. So of course dia kena replace balik. Because kalau ikutkan kenapa, there's a concern why dekat dalam event Atta kerja pun, you kerja seminggu you kena cuti satu hari because of kita care about health kesihatan. So ada few je cases dekat court ke or even dekat court. Let's say kalau ada case, contoh budak tu kerja tiba-tiba collapse. Alright, dan bila kita tanya why collapse everything, kita tanya condition, sebab dia tak pernah cuti pun selama 2-3 bulan. 2-3 bulan macam tu. Sometimes ada je case macam tu. So nak salah siapa? Takkan nak cakap kau ni terlampau berdedikasi sangat, kerja tak cuti. Sama ada mungkin macam tu ataupun bos kau yang tak bagi cuti, kena paksa. So itu isu lain pula. So tapi as long as dia ada mutual agreement and bos pun tahu kau memang tak boleh pergi dah ni, rehat jap contoh, dan I think benda tu boleh susun. Tapi as a generic, memang of course dalam atas kerja memang kena kerja seminggu dan rest satu hari, kena buat macam. Dan kalau staff ramai lagilah boleh rotate lah benda tu. Itu dah isu sekarang. Kalau kadang-kadang bila you staff tak ramai, you nak rotate tu susah. Dan I suka your point yang di mana kadang-kadang aku kena turun, aku kena cover. Sebab aku tahu memang budak aku tak boleh cover. Dan dia pun boleh cuti juga everything. So dia pun kena rehat juga. So aku tolong lah sekejap. Because we are SME. Dia lain tau game dia dengan big company tu, lain different thing. So bila SME ni, bila you pun baru buat business tahun 2 tahun atau even 3 tahun pun, you kadang-kadang you kena buat juga operation tu. So it's not like hari-hari kau buat support, tapi you ada human, fine aku tolong. So bila I buat as a owner, aku buat juga, my team rasa macam bos aku buat kerja juga, motivated juga. So of course aku nak lebih lagi. Kalau dia buat, aku kena buat lebih lagi. So the rest of the thing is dia akan continue. That harmonization tu akan create, culture tu dia akan create secara auto, kita panggil lah, secara natural. Okay, tapi itulah saya rasa point yang penting daripada Syami. Sebab as a HR kan, perspektif HR, sebenarnya nak menguruskan manusia ni, correct me if I'm wrong, sebenarnya memang kena ada, walaupun bukan HR
yang memainkan peranan mengharmonikan tu, sebenarnya HR ni perlu advise kepada management untuk menjadi leader yang bagus. Betul. Dan itu adalah salah satu solusi bagaimana you nak handle HR ni, manage HR ni. Betul. Dan tadi bila Amin kata ada mutual agreement tu, soalan saya, perlu tak didokumentkan? Some of the agreement, arrangement, you kena documentation. Contoh macam at least ialah bukti dia kerja semua, clock in clock out everything, so semua proof everything dia kerja berapa jam everything. And then before that pun ada mutual agreement, ada briefing, then dia sign, ada briefing, then dia boleh commit untuk kerja. Simple as that. Tak ada masalah pun. Tapi saya percaya bila SME ini, kerana kita main random, kalau ambil orang pun kita main random, ini pun buat benda macam tu. So tak apalah, boleh tak kerja esok sampai pukul 12? Boleh. But kita tu verbal. Kita benda tu, that's why dalam HR verbal is not allowed. Maksudnya you can commit, tapi of course you kena ada proof. You kena ada how to say the hard copy one lah. Kena macam tu. So betul-betul ada mutual agreement. So sama juga kita bagi contoh lah, I select terus. Contoh termination notice. Contoh 3 bulan. Contoh 3 bulan. Tapi staff nak resign awal. Pergi jumpa bos and then minta lah early release lepas awal. Kalau verbal saja, dia bahaya dekat staff. Kalau dia mencau je terus. Tapi macam mana nak buat benda tu proper? So dah ada mutual agreement, HR keluarkan surat. So based on management, kita agree untuk release early. Dah settle. So dia lebih kepada kita human, kita jangan complicatedkan masalah macam tu lah. So but arrange manage F&B, I think memang struggle lah. So Amin sendiri bila macam ada mutual agreement dengan staff tu yang nak kerja sebulan, waktu Ramadan ni tak ada cuti, lepas tu kita cuti 8 hari straight. Yang tu sendiri Amin ada macam keluarkan notice ke ataupun buat satu dokumen ke, sign ada? Okay, dia moto macam macam mana kata, saya tak jadikan dia official tau. Sebab tu saya tak buat agreement yang betul-betul agreement. Okay, dia mau tu macam saya bagi kelonggaran, siapa yang nak cuti bagi tahu je. Apply dulu lah. So bila dia orang macam tak apa bos, kita orang boleh je straight sebab kita orang kat rumah pun tak buat apa. So saya tak jadikan dia official. So bila ada je nak cuti, okay kau nak cuti kan, okay rotate. Something like that. That's why saya tak jadikan dia macam kalau benda tu agreement betul, kita kena susun lah, okay jadual, okay straight, lepas tu kita cuti bila ke bila. Kita dapat macam tu dan dia jadi macam paksa pula. Sebab sebulan agak panjang. Faham. So that's why saya tak buat lah benda tu. Dan benda ni bukan every month jadi. Bulan puasa ni special event ke occasion. So kiranya macam okay, secara konklusinya kita sebenarnya tengah bercakap pasal work-life balance. So bila macam kita kena kerja sebulan lah apa semua sekali kan. So maknanya work-life balance ni terpulang pada individu masing-masing, betul? Kalau macam ada orang yang willing nak kerja lebih kan. Ada orang macam very strict, dia nak 8 jam, dia nak 8 jam, lepas tu aku nak bagi enjoy. Ada orang macam tu kan. Ada. So kita pun tak boleh nak nafikan hak tu pun sebab dia based on individu sendiri. Jadi sebagai konklusi, apa yang majikan perlu buat, ikut jatah kerja dengan baik kan. Jangan sampai macam kita terlampau stres kerja. Kalau ada pekerja yang willing nak bekerja lebih masa dan kita compensate, I think that's the best work-life balance aku kan. At least dia bekerja tu dia dapat. Faham. Cuma elemen HR kat sini yang penting. This is where HR kena masuk. Sebab whatever this business punya arrangement, kita tahu business first of all dia nak revenue. Dia dah tahu ini plan aku dan inilah aku punya plan untuk setiap revenue yang aku nak buat, staff aku kena buat macam ni. But at the end of the day, kita takut from staff punya part adalah in terms of capability. Maksudnya dia tak mampu pun sebenarnya nak buat. Contoh macam tadi dia kata kalau staff dia memang sebelum ni pun pernah buat pun straight kerja berapa hari, then okay lah. Tapi kalau baru first time nak buat, kau pun tak tahu capability budak kau boleh buat ke tak kan. So I think HR kena masuk campur, and business owner kena dapatkan good HR advisor nak buat macam ni kan, boleh tak macam ni, boleh tak macam ni. So dia kena cari angle yang sesuai. HR punya peranan, as long as dia tak langgar apa-apa minimum standard atas kerja, that's fine. Dia buatlah macam ni pun. Kena kerja lebih overtime, bayar, okay lah. Mana dia orang cakap kena kerja overtime dan you salah. As long as aku bayar benda tu, dan aku bayar pun ikut rate macam biasa. So nothing to be worried pun. So HR need to play a good role, jadi a good advisor, tahu business tu nak run macam mana, tahu staff punya capability macam mana, then you can counter back to the business owner. Management nak macam mana. Dia kena dia saya dalam episod pertama kan, kita ada cakap HR punya role satu dekat majikan,
dia liaison party orang tengah yang nak kena handle majikan, satu dekat pekerja, satu dekat bisnes tu sendiri. Sebab boleh jadi business owner, kalau you tanya dia business owner, dia pun tak tahu nak bisnes dia macam mana. Itu lagi susah. Lagi susah HR nak macam mana aku nak manage benda ni. So tiga-tiga tu kena melengkapi. So and then business owner pun kena tahu sebenarnya HR ni penting. Dia bukan setakat kerja admin dia lah. Betul lah Min. So tapi kat luar pun kita banyak dia HR pakar HR pakar yang boleh buat bagi advice in term of HR punya advice. I think kita boleh cari kan. Okay. Alhamdulillah, insyaAllah. Baik, tu saja. Ada apa-apa last word, Amin? For my side, kita cakap tentang staff, recruitment dan sebagainya kan. Buat proper lah. I mean, kita expect benda tu proper. Maksudnya, aku nak staff aku yang bagus. Aku nak staff aku masuk, tak keluar balik dan sebagainya. Kita sendiri macam mana? Kalau kita set macam tu lah akan jadi. So, kita yang kena tengok dulu diri kita. Kalau aku masalah aku kat mana? Masalah aku dekat part recruitment. Okay, apa yang aku kena buat? Tambah knowledge sikit. HR, ramai yang fikir macam HR tak perlu, aku ke satu kedai je, HR tak perlu. Aku buat sendirilah. Okay, fine lah, tak perlu tak apa, tapi kena ada elemen HR tu kau kena buat juga. Kena. Kalau dia tak buat, still kena ada someone yang buat benda tu, barulah masalah tu akan kurang. So bagi saya macam tu lah. So jadi siapa yang tengok ni penonton, kira daripada perbincangan kita ni, saya harap dia akan membuka minda yang daripada fikir ambil pekerja ni just ambil je, tak perlu lalui proses apa semua. Dia boleh membantu untuk dia boleh clarify lah. At least kalau aku betulkan cara aku ni, aku tengok lepas ni hasil pekerja-pekerja ni macam mana. Kat situlah. Me? Any last word? From HR punya view, sebab kita cakap pasal recruitment, kita cakap pasal work-life balance, benda ni dia berkaitan. Because dalam suatu HR yang I mean the bigger picture, recruitment dia tak berhenti kat situ. Sebab contoh bila you recruit, dia on board, then you kena ada good retain punya strategi. Macam mana you nak retain staff. Dan kat situ lah baru you tengok dia punya work-life balance punya element lah, harmonization lah, semua macam mana. Sampailah orang tu keluar. Is it? So I think bila kita bulan puasa, bulan Ramadan ni, I think most of the company pun should be dia macam agak slow sikit. So bila slow, I think for management, for the leader or I mean business owner, kena tengok balik susunan atur tu macam mana from top management. Apa yang perlu dibetulkan, fokus macam hari ni kita bincang pasal recruitment. Boleh je kita fokus on recruitment, tengok dulu macam mana proses dia, dan how you punya staff internally react sekarang ni. Kan mungkin tak, kalau aku nak kena buat survey, buatlah survey, tak ada masalah pun. Okay, just simple one everything. So benda tu kena buat. Dan dia lain tu kita sambung episod lain lah. Okay, nice. Cuma last word daripada saya rasa daripada saya boleh concludekan apa yang Amin cakap tadi tu, staff adalah cerminan macam mana kita nak bawa company tu. Dia macam cerminan leader tu jugalah. Macam mana you nak acuan tu jadi macam mana, macam tu lah juga staff tu akan jadi kan. Dan itulah orang yang you akan tarik nanti. Okay. Alhamdulillah, itulah episod kedua kita untuk Huru Hara HR Podcast. Kita jumpa lagi di episod akan datang. Kita akan bawakan panel yang lain, InsyaAllah. Panel kita tak tahu, kita akan reveal nanti dekat dalam kita punya snippet. Just follow kita punya TikTok, follow kita punya Facebook, follow kita punya YouTube, dan InsyaAllah kita sama-sama dapat manfaat daripada Huru Hara HR Podcast. Terima kasih. Assalamualaikum. Baik.